anda boleh skip ambil master dan terus memohon ke program PhD. Hai semua, jom sambung master dan PhD di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan UTHM. Tahukah anda boleh skip ambil master dan terus memohon ke program PhD sekiranya degree pointer anda 3.67 dan ke atas. Ini yang anda perlu lakukan untuk memohon ke program PhD fast track. Langkah yang pertama, anda perlu berbincang dengan bakal supervisor anda tentang proposal penyelidikan. Langkah yang kedua, memohon program PhD dan sekiranya layak, anda akan dipanggil untuk terbuka bersama penilai lanjut. FKMP, pilihan utama. Ini 3 sebab kenapa anda perlu sambung master dan PhD di FKMP. Hai semua, jom sambung master dan PhD di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan UTHM. Pelajar semester akhir FKMP dan alumni FKMP, ini 3 sebab kenapa anda perlu sambung master dan PhD di FKMP. Sebab yang pertama, diskaun alumni untuk mod pengajian sepenuh masa, master dan PhD. Sebab yang kedua, bagi sarjana kerja khusus, anda bukan sahaja dapat sijil sarjana, tapi juga akan berpeluang untuk mendapat sijil kompetensi dan profesional. Sebab yang ketiga, tentulah kerana FKMP mempunyai pensyarah yang best dan peluang untuk sambung pengajian secara pendidikan melalui pelbagai geran dalaman, kebangsaan maupun antarabangsa. FKMP, pilihan pertama. Hai semua, jom sambung master dan PhD di FKMP UTHM. Bagi pelajar semester akhir FKMP, anda boleh terus memohon untuk program master melalui SMAC. Bagi pelajar BDD yang ingin menyambung ke sarjana kejuruteraan mekanikal secara kerja khusus, dan bagi pelajar yang telah mengambil BDI 41203 CFD, BDI 41103 Advanced Solid Mechanic dan BDI 40203 Sistem Modeling dan Simulation, anda boleh mendapat pengecualian kredit apabila anda masuk ke program MDM. Dengan mendapat pengecualian kredit, anda boleh menghabiskan program sarjana anda dengan lebih awal dan dengan lebih jimat. FKMP, pilihan pertama. MBM FKMP terbaik.